Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Haikal, Ketua untuk Grup Kumpulan 11 akan membentangkan satu isu di mana isu keganasan di sekolah, di mana iaitu murid tingkatan 4 menikam tingkatan 2. So, kami akan persembahkan satu dokumentari kami dan silakanlah dengar. Punca utama kejadian ini dikenal pasti oleh kerana pemikiran yang tidak rasional. Remaja yang terlibat didapati gagal berfikir secara logik dan matang apabila berhadapan dengan penolakan dalam hubungan peribadi. Penolakan tersebut disalah tafsir sebagai satu penghinaan terhadap diri sendiri hingga mewujudnya kepercayaan bahawa perasaan sendiri wajib diterima. Kegagalan mengawal emosi serta menganggap situasi tersebut sebagai jalan buntu telah mendorong tindakan impulsif dan agresif. Pakar turut menegaskan bahawa ketidakupayaan menilai kesan jangka panjang merupakan ciri pemikiran impulsif yang lazim berlaku dalam fasa perkembangan remaja. Isu kedua dikenal pasti sebagai kegagalan pemahaman kendiri. Pemahaman kendiri merujuk kepada keupayaan individu untuk mengenali, menerima serta mengawal emosi diri. Dalam kes ini, suspek didapati gagal mengenal pasti dan mengawal perasaan marah serta kecewa. Selain itu, suspek turut gagal menerima hak individu lain untuk membuat pilihan sendiri serta tidak memahami batas diri dalam hubungan sosial. Kelemahan dalam pengurusan emosi ini menyebabkan emosi negatif tidak ditangani secara sihat, seterusnya diterjemahkan melalui tingkah laku yang ganas. Kejadian ini berpunca daripada ketidakmatangan pemikiran dan kelemahan pemahaman kendiri remaja berdasarkan teori Erik Erikson dan John Piaget. Menurut Erikson, remaja berada dalam fasa pembentukan identiti diri. Apabila proses ini terganggu, konflik emosi berlaku secara dalaman dan boleh mencetuskan tindakan agresif. Dari sudut Piaget pula, tidak semua remaja mampu berfikir secara rasional sepenuhnya, terutamanya dalam situasi tertekan. Emosi yang menguasai pemikiran boleh menyebabkan tindakan impulsif tanpa memikirkan akibat. Kesimpulannya, kejadian ini menunjukkan kepentingan bimbingan emosi dan perkembangan pemikiran remaja bagi mencegah tingkah laku berisiko. Tragedi ini bukan sahaja menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan, tetapi juga perkembangan emosi dan identiti remaja. Menurut Stevens tahun 2025, media sosial memainkan peranan besar dalam membentuk identiti pelajar kerana ia menyediakan ruang sosial maya di mana remaja menguji nilai tingkah laku dan konsep diri mereka. Dalam fasa perkembangan remaja, mereka sangat mudah terdedah kepada pengaruh luaran. Teori Erikson menekankan bahawa remaja berada pada tahap identiti versus kekeliruan peranan di mana pengalaman dan contoh yang dilihat mempengaruhi pembentukan identiti mereka. Paparan kepada kandungan keganasan atau tingkah laku negatif di media sosial boleh menjadi contoh yang mempengaruhi cara mereka menilai dan meniru tingkah laku tersebut. Dalam konteks kes tika murid ini, pendedahan berulang kepada kekerasan di media sosial mungkin menyumbang kepada penormalan tingkah laku agresif, mengganggu pembentukan identiti yang sihat serta menjejaskan emosi dan pengurusan diri pelajar. Ini menunjukkan bahawa kawalan, bimbingan dan pendidikan tentang penggunaan media sosial amat penting bagi membantu remaja membina identiti positif. Kajian Muhammad dan rakan-rakan 2024 menunjukkan bahawa penyalahgunaan media sosial dan buli cyber semakin meningkat dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Media sosial menjadi ruang utama interaksi remaja dan turut mempengaruhi tingkah laku mereka. Menurut teori pembelajaran sosial Bandura, remaja belajar melalui pemerhatian dan peniruan tingkah laku orang lain. Di media sosial, pelajar terdedah kepada rakan sebaya dan influencers yang menjadi model tingkah laku. Apabila sesuatu perbuatan mendapat perhatian atau sokongan, ia akan diulang melalui proses reinforcement. Pendedahan berterusan juga boleh meningkatkan self-efficacy iaitu keyakinan untuk melakukan tingkah laku tersebut. Kesannya, media sosial bukan sahaja mempengaruhi disiplin, malah boleh memberi kesan negatif terhadap emosi dan prestasi akademik pelajar jika tidak dikawal.
Menurut laporan video Bernama TV mengenai keselamatan sekolah, pemasangan CCTV dan pemantauan berterusan mampu mengurangkan risiko kejadian jenayah di kawasan sekolah. Selain itu, video terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia juga menegaskan kepentingan sokongan psikososial dan kaunseling dalam membantu pelajar mengurus tekanan emosi. Dengan langkah-langkah yang dicadangkan ini berkesan kerana ia menumpukan kepada pencegahan awal, pemantauan berterusan dan sokongan emosi. Keselamatan fizikal yang dipertingkatkan mampu mengurangkan peluang berlakunya kejadian keganasan, manakala sokongan mental dan emosi dapat membantu pelajar mengawal tingkah laku mereka. Pendek kata, yang menyeluruh ini mampu mewujudkan suasana sekolah yang lebih selamat dan harmoni.